Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hazwan bin Ibrahim, pelajar Pendidikan Teknik dan Vocational Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Prof. Madya Dr. Nur Hashimah binti Hamzah selaku pensyarah bagi kursus MBE 10503 Education Technology in TVET atas bimbingan dan tunjuk ajar yang diberikan sepanjang pelaksanaan tugasan ini. Berdasarkan poster yang telah saya sediakan, saya akan memfokuskan kepada matlamat pembangunan mampan SDG 17, iaitu kerjasama untuk matlamat atau Partnership for the Goal. Secara asasnya, SDG 17 menekankan kepentingan memperkukuh kaedah pelaksanaan serta menghidupkan semula kerjasama global bagi pembangunan mampan. Matlamat ini menegaskan bahawa agenda kelestarian tidak dapat dicapai oleh satu pihak secara bersendirian. Sebaliknya, kejayaannya sangat bergantung kepada kerjasama strategi antara kerajaan, sektor swasta, institusi pendidikan, badan bukan kerajaan dan masyarakat sivil. Dalam konteks ini, SDG 17 berfungsi sebagai pemudah cara yang menyokong pencapaian keseluruhan matlamat pembangunan mampan. Merujuk kepada poster ini, terdapat 5 fokus utama yang diketengahkan dalam SDG 17. Fokus pertama ialah kerjasama global, iaitu usaha memobilisasikan pengetahuan, pengalaman dan kepakaran antara negara maju dan negara membangun. Fokus kedua ialah sumber kewangan yang merujuk kepada keperluan memperkukuhkan bantuan kewangan antarabangsa serta pelaburan mampan bagi menyokong pembangunan. Fokus ketiga ialah teknologi dan inovasi yang penting untuk mengurangkan jurang digital dan memperluaskan akses kepada sains serta teknologi. Fokus keempat ialah data dan maklumat, kerana sesuatu dasar hanya akan berkesan sekiranya dibina berasaskan data yang tepat, sahih dan boleh dipercayai. Fokus kelima ialah perdagangan dan dasar, iaitu keperluan mewujudkan sistem perdagangan yang adil, terbuka dan saling menyokong antara negara. Merujuk kepada poster ini, terdapat 5 fokus utama yang diketengahkan dalam SDG 17. Fokus seterusnya, poster ini turut menunjukkan bahawa SDG 17 melibatkan pelbagai pihak berkepentingan dari sudut sektor awam. Peranan utama tertumpu pada pengkumpulan dasar, penyelarasan pentadbiran dan menyediakan data pembangunan. Dari sudut sektor swasta dan syarikat berkaitan kerajaan, GLC, sumbangan dapat dilihat melalui pelaburan mampan daripada tanggungjawab social sector korporat, teknologi hijau dan transformasi digital. Manakala institusi pendidikan dan NGO pula berfungsi sebagai rakan strategik dalam membangunkan penyelidikan, pendidikan dan membina jaringan kerjasama merentas sektor. Seterusnya, poster ini turut menunjukkan bahawa SDG 17 melibatkan pelbagai pihak berkepentingan dari sudut sektor awam. Peranan utama tertumpu pada pengkumpulan dasar, penyelarasan pentadbiran dan menyediakan data pembangunan. Dari sudut sektor swasta dan syarikat berkaitan kerajaan, GLC, sumbangan dapat dilihat melalui pelaburan mampan daripada tanggungjawab. Dari perspektif yang lebih luas, SDG 17 amat penting kerana kebanyakan cabaran semasa seperti kemiskinan, ketidaksamaan, perubahan iklim, jurang pendidikan dan tidak ketentuan ekonomi bersifat kompleks serta saling berkait. Oleh itu, pendekatan yang bersifat berasingan tidak lagi memadai. Apa yang diperlukan ialah kerjasama yang berasaskan perkongsian sumber, penyelarasan dasar, pemindahan teknologi dan pengukuhan institusi. Dalam erti kata lain, SDG 17 bukan sekadar satu matlamat tambahan, tetapi merupakan asas pelaksanaan yang menyokong kejayaan ke-16. Dari perspektif yang lebih luas, SDG 17 amat penting kerana kebanyakan cabaran semasa seperti kemiskinan, ketidaksamaan, perubahan iklim, jurang pendidikan dan tidak ketentuan ekonomi bersifat kompleks serta saling berkait. Oleh itu, pendekatan yang bersifat berasingan tidak lagi memadai. Apa yang dalam konteks Malaysia, poster ini juga memperlihatkan status indikator SDG 17 termasuk aspek ketersediaan data dan beberapa petunjuk berkaitan akses internet serta pembangunan maklumat. Hal ini menunjukkan bahawa kemajuan ke arah pembangunan mampan perlu disokong oleh sistem data yang teratur dan boleh diakses. Tanpa data yang kukuh, sesuatu dasar sukar dinilai dari segi keberkesanan, kebolehsanaan dan impaknya kepada masyarakat. Justeru, pengukuhan sistem data negara merupakan sebahagian penting daripada pelaksanaan SDG 17.
Selain itu, poster ini turut mengetengahkan peranan murid dan belia dalam menjayakan SDG 17. Antaranya termasuklah membudayakan kerja berpasukan, menghormati kepelbagaian pandangan, melibatkan diri dalam aktiviti komuniti dan berkongsi ilmu secara bertanggungjawab. Walaupun peranan ini kelihatan sederhana, sebenarnya ia sangat signifikan dalam membentuk generasi yang memiliki kesedaran sosial, keupayaan kolaboratif dan komitmen terhadap pembangunan lestari. Dengan kata lain, pelaksanaan SDG 17 bukan hanya terletak pada institusi tetapi turut bermula pada tahap individu dan komuniti. Kesimpulannya, SDG 17 menegaskan bahawa pembangunan mampan hanya dapat direalisasikan melalui kerjasama yang kukuh, inklusif dan berterusan. Kerjasama tersebut mesti merangkumi perkongsian kepakaran, pembiayaan inovasi, data dan dasar yang saling menyokong. Oleh itu, Partnership for the Goal wajar difahami sebagai pemacu strategik dalam keseluruhan agenda pembangunan mampan dilaksanakan secara berkesan, sistematik dan berimpak tinggi. Sekian, terima kasih.